Masukkan terus pada huruf yang bersabdu. Nun bersabdu ni wajibul gunnah juga tuan-tuan. Wajibul gunnah, wajib dengung. Okey, nama ni ialah alif lam syamsiyah. Alif lam tidak perlu digunakan lagi, masukkan pada huruf yang bertasydid. Alif lam syamsiyah. Wan nasu. Wan, dengungkan dulu. Wan, yang saya highlight hijau ni kena dengung tuan-tuan. Na, dua harakat untuk na, kerana mad asli tuan-tuan, dua harakat sahaja. Sekali lagi, wan nasu, dua harakat untuk kita dengungkan, lepaskan baris sekadar dua harakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang follow kami. Wan nasu. Tuan-tuan, itu adalah tempoh untuk kita dengungkan dua harakat tadi. Wan nasu. Wan itu hanya dengung. Barisnya kita baca dua harakat. Wan nasu. Raja Sangkar, silakan masuk tuan-tuan. Tumpanglah belajar hari-hari insya-Allah. Niatkan setiap hari untuk kita belajar sampai pandai tuan-tuan. Su, huruf sin, baris dhammah, baris depan kena muncungkan bibir kita tuan-tuan. Su, satu harakat sahaja. Wan nasu. Ni highlight hijau, dengung. Dua harakat mad asli.